Baju kurta kanak-kanak, cuba tengok sebelah kanan ni, dia punya belahan leher dia ada terlebih sikit, overlap, dan kita boleh letak butang kat situ. Berserta dengan leher dia, kita buat collar mandarin. Jom kita buat cara jahitnya. Ini pola depan dan ini pola belakang di dalam satu pola yang saya gabungkan. Pasal pola saya skip dulu, kita pergi cara untuk buat leher tu. Belahan saya buat 4 inci setengah. Saya gunakan sulina. Lebar sulina ni dalam 1 inci suku, ataupun bahasa lain adalah kain gam lah. Okey, kita iron, letak dekat tengah-tengah tu. Okey, kemudian kita pindahkan balik garis tengah supaya kita mudah nak tahu nilai tengah dia kan. Kita pindahkan juga tanda di sebelah luar. Sediakan lapis gam lebar dalam 4 inci ataupun 3 inci. Okey, dia punya panjang ni saya buat sepanjang mungkin, tapi yang paling penting ini adalah 4 inci setengah lah. So dia punya ending hujung kain gam tersebut ataupun ini lapis leher ni, dia akan berhenti di sini, dan kemudian tengah merah ini dia akan berjumpa dengan tengah warna biru di kain sebelah luar baju ini. Kemudian kita jahit. Jom jahit. Baju raya anak saya jahit sendiri. Baju raya anak anda, beli ke atau buat sendiri? Okey, inilah lapis leher. Agak panjang sebenarnya, saya pun tak kira. So yang paling penting dia melepasi garis leher lah. Kita akan jahit daripada line biru ni. Bagi siapa yang belum follow saya sekejap dekat sebelah kiri. Saya bagi anda masa 2 saat. 3, 2, 1. Thank you. Kita akan jahit di garisan jahitan daripada atas sampai ke bawah. Apabila sampai hujung, anda turunkan tapak, satu langkah ke kanan, boleh juga begini okey, satu langkah, kemudian anda jahit semula ke atas. Ini hasilnya sebelah luar, ini hasil sebelah dalam. Okey, saya dah potong ikut pada garisan leher yang sebenar. Kemudian kita akan potong pada garisan tersebut ataupun pada tengah-tengah antara jahitan. Kita pandangkan di sebelah luar. Mari kita cuba. Okey, sampai sini, hampir ke hujung, hati-hati jangan sampai terpotong benang. Dan saya cadangkan buat macam V sikit. Gitu. Alright. Boleh saya tahu anda newbie ke atau dah lama belajar menjahit? Untuk buat baju kurta ni, saya olah daripada buku baju Melayu moden kanak-kanak. Lepas kita potong, kita balikkan sulina di sebelah dalam, tapi ada trik yang saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum 100% terbalik, saya minta anda iron sebelah begini. Tengok basinya menghala ke arah badan, okey, bukan ke arah lapis. Okey, cun, dan pastikan gunakan alas iron yang sama seperti saya pakai ni. Tengok dekat showcase Jom Terbang, saya harap ada stok lagi. Okey, so sekarang dia punya bentuk semakin rapi. Lipatkan ke sebelah dalam seperti ini. Okey, nampak sebelah kanan saya sudah diperbetulkan dan kemudian saya akan iron. Oh, mantap. Lagi rapi geng daripada biasa. Ini sebelah luar. So, macam mana kita nak pasang? Lidah tu? Sebenarnya saya nak guna cara yang mudah aje. Jom kita sambung ke part 2. Alhamdulillah, terima kasih kerana menyokong perjuangan konten saya membina konten berkualiti. Kan seronok kalau kita jahit baju sendiri. Bagi siapa nak menyokong perjuangan Jarum Terbang, why not cuba dapatkan buku kanak-kanak yang kami baru keluarkan ini dengan harga lebih kurang dalam belasan ringgit sahaja. Murah je kan sebenarnya. Satu buku boleh menghasilkan berpuluh-puluh helai baju dan pelanggan. InsyaAllah jumpa di next video. Komen kalau anda nak tengok part 2. Follow dulu guys.